Okey geng, undian ACL Elite 2026-27 dah keluar dan JDT memang dapat 8 lawan yang menarik gila di zon timur. Jadi kita tengok satu-satu. Dekat Sultan Ibrahim, JDT akan lawan Buriram United, Daejeon Hana Citizen, Port FC dan Chong An Hanoi. Pertama di Buriram United. Ini memang antara lawan paling bahaya sebab mereka juara Thai League 2020 hisat 5-26. Dan untuk musim 2026-27, nama yang paling kena perhatikan mestilah Guilherme Bissoli. Penyerang Brazil ni memang antara mesin gol utama Buriram. Jadi jangan lagi sebut Ilhan Fandi. Dia dah bukan pemain Buriram. Bissoli itu nama yang JDT kena jaga. Lepas tu Daejeon Hana Citizen dari Korea Selatan. Daejeon merupakan salah satu pasukan yang semakin kukuh dalam K-League dan mereka memang terkenal dengan permainan yang tersusun. Untuk musim baru ni, Ju Min-kyu antara pemain berpengalaman yang boleh jadi ancaman di bahagian depan. Kemudian Port FC dari Thailand. Port bukan pasukan yang boleh dipandang rendah sebab mereka antara kelab Thailand yang konsisten berada di kelompok atas. Pemain yang boleh mencetuskan masalah ialah Bodin Fala, terutama bila dia dapat ruang dekat kawasan sayap. Dan satu lagi lawan di Johor ialah Chong An Hanoi dari Vietnam. Ini menarik sebab mereka merupakan debutan ACL Elite dan berjaya masuk melalui pusingan kelayakan. Nama besar mereka mestilah Nguyen Quang Hai, pemain yang memang ada kreativiti dan boleh buka pertahanan dengan satu hantaran. Sekarang kita pergi 4 aksi away. Pertama, Newcastle Jets dari Australia. Mereka datang sebagai juara Australia 2025-26. Jadi jangan terpedaya dengan nama kelab yang mungkin kurang popular di Asia. Mereka memang ada kualiti. Antara pemain yang boleh diperhatikan ialah Daniel Wilmering yang terkenal dengan sumbangan assist dan permainan dari bahagian sayap. Kemudian Pohang Steelers. Ini kelab yang sangat bersejarah dalam bola sepak Korea, malah pernah jadi juara Asia. Untuk musim 2026-27, Kento Nishia antara pemain yang boleh menjadi ancaman dalam bahagian tengah dan serangan. Seterusnya, Ratchaburi. Yang ni paling menarik untuk penyokong Malaysia sebab Daniel Ting kini beraksi untuk Ratchaburi. Lagi menarik, dia ialah bek kiri Malaysia dan pernah menjadi sebahagian daripada JDT. Jadi bayangkan nanti Daniel Ting turun menentang bekas kelab dia sendiri, JDT. Dan akhir sekali, Jeonbuk Hyundai Motors. Ini memang nama besar. Jeonbuk ialah juara Asia 2 kali, jadi pengalaman mereka dalam pertandingan macam ni memang tak perlu dipersoalkan. Untuk JDT, pemain seperti Park Ji-soo dan barisan serangan Jeonbuk memang kena diberi perhatian. Jadi geng, 8 lawan, 8 cabaran berbeza.